Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live dari studio Zayaan FM di mana selebriti Nilofa dan suaminya, PU Haris, diundang sebagai tetamu khas dalam segmen tersebut. Dalam sesi live itu, penyampai radio Faizal Ismail bersama rakan penyampainya, Nana Mahazan, ada bertanyakan kepada Nilofa dan PU Haris, di mana PU Haris ada memberikan topik bertajuk Bekal Aku Untuk Mati, serta beberapa lagi topik yang lain, termasuklah cara mereka mendidik dua cahaya mata mereka. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Nak war-warkan pada hari ini kan. Betul tak Hajah ya? Tapi mungkin kita tak tahu sebab tadi hari kata idea untuk topik ni bekal aku untuk mati. Wow, ya, datang daripada Hajah. Mungkin Hajah ada satu detik yang membuatkan Hajah tiba-tiba teringat inspirasinya. Silakan. Kita kan semua busy Inspirasi kan? apa? Nak mati? Bukan. Kita kan selalu busy. Macam-macam meeting lah, kerja daripada pagi sampai petang. Always prepare untuk dunia, apa kita nak kejar for the next 5 years, 10 years and so on. Tapi kita tak pernah ada specific template ataupun task yang kita buat untuk kita prep macam mana kita prep kehidupan kita kat dunia. So that's when I terdetik macam, okay, how do we convey the message kepada umum yang mana, okay, nak prep untuk mati ni, apa yang basic on the surface yang kita nak bincangkan. Baik. Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang kalau kita hanya melihat keduniaan, bukanlah kita bila ingat mati tu kita dah tak hidup, kita tak ada usaha untuk hidup dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat hari ni yang menentukan kita kat mana bila kita tak ada nanti. Gitu. Kita nak buat apa sekarang ni? Persoalannya. Dan Ustaz Haris, saya nak tanya ni sebagai seorang ketua keluarga, seorang suami, seorang bapa, seorang pendakwah pula tu, apa yang Ustaz rasa bekal yang paling berat tetapi penting untuk disiapkan bagi menghadapi kematian? Baik, bekal paling berat adalah seorang suami dulu lah. Suami ni kalau tidak cari rezeki, tidak keluar cari nafkah, maka dia menjadi orang yang paling keji di sisi Allah SWT. Pasal kalau dia kata, walaupun dia kata sayang you kerja lah, saya duduk rumah, tak apa, saya jaga anak-anak semua. Walaupun rule tu adalah bahagian fiqh yang mengatakan boleh, tetapi itu sudah jadi second grade. Macam orang beli barang second hand lah. Tak suka lah benda-benda macam tu. Jadi saya ringkas, jadilah satu orang seperti mana Abang FBI, seorang suami yang dia daripada dulu bekerja tak henti-henti, sampai pagi dah ada kat sini, sampai tua ni. Masih lagi katanya, masih lagi berusaha untuk mencari rezeki. Saya juga meletakkan sedikit idola juga lah Siki. Kerja sungguh-sungguh. Dulu keluar dakwah sekali kan 3 hari, Allah, doa tentang isteri dia, anak-anak dia, berkat rezeki dia. Betul lah tu. Lepas cakap aku tua, lepas tu angkat balik. Kita nak jangan Lofa juga. Sorry. Macam perjalanan hijrah Lofa, kita tahu kan, memang Lofa selalu berkongsi. Dan untuk melepaskan sedikit keduniaan, popularity Jangan popular itu, dan berhijab waktu itu, lepas tu sekarang bernikab dan sebagainya. Waktu itu memang Lofa memang fikir pengakhiran dah. Tak lah, macam ni dia proses. So bukannya dia jadi satu drastically semua benda berubah dalam masa yang sama, because my process saya tak share semua benda di luar sana. So pembelajaran, penambahan ilmu pengetahuan tentang agama itu sendiri membantu untuk kita let go apa yang tidak perlu dan kita keep apa yang perlu. So slowly apa yang I nampak lah, bila kita let go benda yang memang menjadi distraction dalam hidup I, dan simpan apa yang, ataupun dan keep going apa yang I rasa boleh dekatkan dengan Allah, benda tu bagi I ketenangan dan kelapangan. Rasa macam best, rasa feel, tak rasa serabut sangat macam itulah. Tapi orang juga kata apa tau, macam alah ni trending. Sekarang ni macam semua orang ikut trend. Sekarang ni memang trend dan sebagainya. Kejap lagi mungkin Lofa dan juga Ustaz Arif boleh komen lah mengikut trend ni, bau orang kata agama ni, ilmu agama ni. Kita nak sampaikan mesej tu di sebalik trend-trend sekarang ni yang macam seolah-olah menenggelamkan kesedaran kita itu. Kita akan kembali lepas ni. Dan macam mana anda semua boleh join. Okey, bagaimana Haris dan juga Nilofa mendidik anak-anak? Saya rasa soalan ni bagus untuk Lofa pasal dia sekarang ni orang katakan susah lah anak-anak attach dengan gadget dan sebagainya, nak online dan sebagainya. Macam mana Hajah dengan Haris memastikan ada limitasi tu? Kita pun tak terkecuali. Kita bagi juga TV dengan gadget, tapi saya dengan Haris memang kontrol. Contoh okay, bila sampai hari ni bila dengan Abbas kalau nak pakai iPad ke apa ke, dia kata, Umi minta permission, Umi can I play iPad?
Itu satu. Ajar diorang untuk minta permission. Kedua, Timing. akan bagi okay, only for 10 minutes. So bila kita time tu, contoh nanti kita nampak dah lama sikit, kita bagi okay 3 more minutes so dia tahu ada countdown tau. So bila dah nak cakap okay 10, 9, 5 sampai 1 baru ambil, dia baru ambil. Jadi dia pun tak mengamuk because dia dah set yang Prepare. dia ada time frame untuk dia main tu. Sama je dengan adik dia pun sama. Pemantauan tu lah lebih penting sebenarnya. Bukanlah kata tak boleh terus kan. Dan of course content apa yang diorang pilih. Ya, tu lah. ya, itu penting juga. Dan yang bagus pasal sedikit lagi pagi-pagi lofa lah dengan anak-anak. Macam yang tu saya tak involve sangat. Pagi-pagi ni macam banyak zikir-zikir budak-budak ni. Kadang-kadang dia dah ingat exactly daripada book dengan nombor sekali. Number 1 Asbahna ala fitratina. Number 2, kalau kita salah nombor tu, no. Nak kena ikut turutan. So dia ikut. Itu kita mak dia banyak amalkan amalan zikir pagi lah. Itu juga cara nak mengingat mati lah kan. Kepada anak-anak supaya dia bersedia apa-apa cabaran saja pada hari itu, insya-Allah dilindung. Yang macam Bilal kan, dia baru nak faham kan. Kita selalu cakap dengan dia, sky is Allah punya, matahari is Allah punya, moon is Allah punya. Sebab kadang-kadang dia nak I want the black sky. That's siang hari kan. I want the sun. I want the moon, baru nak tidur. So macam kata, ni Allah punya. Allah created everything. Allah created Abah, Allah created Umi. So mungkin slow-slow daripada kecil tu kita dah cakap yang semua ni Allah punya. Kalau dia dah besar nanti senanglah kita cakap. Okey. Sebab kita ni pun Allah punya juga. Betul. Benar. Anytime. Tak ada sesuatu pun yang milik kita, semuanya daripada Allah. La ilaha illallah. Okey. Tapi soalan Buat mata